Assalamualaikum semua. Hari ni saya nak kongsikanlah cara saya buat kuih biji nangka ataupun kuih butir nangka. Okey, jom kita tengok caranya. Okey, dalam bekas kita ni kita masukkan dalam anggaran 2 cawan tepung pulut. Lepas tu kita ada juga tepung gandum. Tepung gandum ni dalam 2 sudu makan sahaja dah kita letak. Lepas tu kita masukkan air. Air ni kita masukkan sedikit demi sedikit. Sebabnya kalau kita masuk banyak terus, nanti adonan kita tu dia akan lembik. Tepung pulut ni dia mudah nak lembik. Dia tak macam dengan tepung gandum. Jadi kita masukkan sedikit demi sedikit lah. Tapi kalau adonan kita ni terlebih, kena tambah tepung pulut lah dah. Tapi kalau nak molek gak, letak air tu sikit demi sikit. Lepas tu uli sampai dia jadi doh. Lebih kurang gini lah doh kuih biji nangka kita ni dah. Dia tak lembut. Kata tak keras sangat ni saya buat. Lepas tu kita bahagikan kepada beberapa bahagian. Sebabnya kita nak letak pewarna. Biasa kuih biji nangka ni orang ada juga buat warna hijau saja. Tapi hari ni saya nak buat warna-warni lah. Untuk orang kata lagi menarik nampak deh. Ni ada warna pink, hijau, purple dan warna orange. Lepas tu kita ambil biji doh kita ni kita bentukkan macam biji nangka. Ataupun orang Kelantan kata butir nangka. Biji nangka kan bentuk dia lebih kurang gini lah. Bentuk dia. Ni anak saya ni dia nak makan kuih biji nangka untuk berbuka. Jadi ni saya suruh dia buat sendiri. Ni saya kiranya kita ni ajar anak kita buat kuih lama-lama, kuih tradisi. Barulah budak sekarang ni dia pandai, dia tak akan hilang resepi ni dah. Ni anak saya lah ni buat semua ni. Lepas tu kita akan rebus biji nangka kita tadi. Nak rebus dia tu kita masuk dulu air bagi dia mendidih. Lepas tu kita masuk ke biji nangka hak dah kita siap betulkan tu. Kalau macam saya saya buat mudah-mudah. Saya rebus air bagi mendidih. Lepas tu baru uli. Uli tu terus masuk ke dalam air yang mendidih lagu ni. Tapi tak apalah. Sebab kita ajar anak kita nanti orang kata kalau buat cara tu takut lambat. Jadi kita uli siap-siap. Barulah kita rebus. Rebus biji nangka kita ni dah. Nampak macam biji nangka ni. Betul dia lonjong-lonjong lagu ni. Lepas tu kita kena biar siapa dia masuk. Kalau nak tahu dia masuk, dia akan timbul. Dia akan timbul pada permukaan atas air itulah. Ni nampak deh. Nampak dia kata dah timbul gitu. Tapi saya nak biarkan sekejap lah supaya doh kita ni dia betul-betul masuk. Sambil-sambil kita kacau deh. Kalau bukan kata nampak dia timbul tu terus angkat tu dok lah. Kita kacau dulu dia bagi betul-betul masuk sekata. Ni nampak kata dah agak 2 ke 3 minit dia dah timbul tu barulah saya angkat. Ni hasil dia kuih biji nangka kita. Bila kita buat warna-warni ni dia akan nampak lagi menarik. Anak-anak kita pun tengok jadi suka rasa nak makan tu deh. Ni kita angkat sampai habis. Terus ke air dia lah. Bila kita angkat tu kita kena letak dalam air gini. Ni saya guna air pahit biasa je. Tujuan kita letak dalam air pahit gini supayanya dia tak akan melekat sama dia. Kita letak gitu je. Ni kita nak buat kuah dia pula. Kuah santan dia tu ni kita masukkan santan. Ikut kita lah nak banyak mana kuah. Nak lebih, masukkan lebih santan tu deh. Lepas tu kita ada daun pandan. Kita ada halba. Kena masuk halba ni. Barulah sedap kuih biji nangka kita ni. Biasa saya pernah buat juga. Masuk halba, masuk bawang, masuk halia. Tapi hari ni kita nak buat rasa yang simple sahaja. Jadi kita masukkan halba. Halba tu pula kepada kita. Macam saya masuk dalam setengah sudu makan. Kalau tak suka halba, tak payah masuk tak apa. Lepas tu santan kita ni, kita kena selalu kacau supayanya dia tidak berketul ataupun tidak pecah minyak. Api tu guna api yang pelan sahaja deh. Lepas tu kita tambahkanlah gula, garam. Gula, garam tu ikut cita rasa kita. Kalau jenis macam kita nak makan manis tu, letak lebih gula tu deh. Macam kalau buat dessert berkuah lagu ni, janganlah buat terlalu manis. Buat biasa-biasa saja. Kalau orang makan tu sesedap rasa. Kalau manis sangat tak sedap dah kita nak makan. Lepas tu ambil biji nangka yang dah kita letak dalam air tadi, kita tuskan air dia, masuk ke dalam kuah santan. Lepas tu kita kacau bagi dia sebati, guna api yang perlahan lah. Masa ni dah kacau bagi dia sebati, barulah boleh kita tutup ke api. Ni saya masak lama sikit sebabnya saya nak bagi dia tahan lama lah. Sebab saya nak bagi sikit sore pada jiran-jiran deh. Kalau kita buat awal-awal, kiranya tak basi lagi lah waktu berbuka nanti.
Jadi itulah santan kita kena masak lama, tapi kena selalu kacau santan kita tu. Bila santan kita tu dia pecah minyak, memang dia tak sedap kita nak makan. Ni siap dah kuih biji nangka kita ni deh. Memang sangat sedap kuih ni. Kuih orang dulu-dulu. Kuih rare sungguh kuih ni. Kita buat kuah dia pekat-pekat gini memang sedap kita makan. Okeylah, kepada yang dah menonton video saya ni, saya harap jangan lupa subscribe, like, komen dan share video saya. Okey, terima kasih semua.